Lu masa jadi pembangkang beria-ria cakap tu nak hapuskan PT-PTN. Lepas dah jadi kerajaan, tak ada pula buat. Memanglah tak ada buat sebab bondo tu bukannya ada dalam manifesto. Kau faham tak? Kita ni kena corodik lah wari. Cakap, semua boleh cakap. Faham tak? Ni saya nak beritahu ni kepada peminjam-peminjam PT-PTN tu. Bang! Kak! Dah pinjam, bayarlah. Apa pasal kau nak menuntut pula kau ngabarkan orang tu kau nak hapuskan lah apa. Dia tak kisahlah hapus kau tak hapus kau. Kalau nama hutang kau nak bayar. Kau tahu tak? Sebab bondo yang dia cakap tu bukannya ada dalam manifesto 10 keutamaan tu. Ada kau PT-PTN? Tak ada. Kalau ada dalam tu barulah kau semua petikai kan. Faham tak? Kita ni kena cerdik lah. Cakap semua boleh cakap. Bondo belum jadi. Cerita kau dah ambil pinjaman. Dah berhutang. Bayarlah. Kan orang nak belajar kau nak belajar. Tak ada duit dah bagi pinjaman. Betul tak? Dah dapat kerja yang bagus. Dah kahwin, dah ada anak, dah ada rumah. Alhamdulillah rezeki murah kan. Hutang, bayarlah. Betul. Ini bukan nak cerita bab parti mana. Tak ada. Bukan semua bondo Allah cerita bab parti. Ni cerita pasal pinjaman. Kau faham tak? Kau dah pinjam, kau nak bayar. Contoh kau kalau member pinjam kat kau duit lah RM5, kau pun update status. Putih kawan lah, putih saudara marah lah. Tahu pula kau marah. Ini kau dah pinjam duit orang tu. Duit PT-PTN kan. Dah belajar semua, dah dapat ilmu semua. Bayarlah. Jadilah seorang rakyat yang bertanggungjawab. Betul tak kan bila pihak tu kan buat sesuatu kat kau. Contoh kan potong gaji lah apa bondo lah kau tak hati pula ngabarkan kerajaan ni negara Malaysia ni apa macam komunis lah kan tak nak bantu rakyat lah apa bondo lah macam-macam lah kau bercakap kan. Tapi bila dah bagi pinjaman kau tak nak bayar apa cerita salah kadang-kadang orang kita ni bila pasal hutang ni bila kita senyap dia senyap. Kan bila kita tak minta dia tak bagi. Tapi bila kita minta pasal hutang masuk macam-macam lah masalah. Anak beranak lah kan, mak lah beranak lah, kucing beranak, macam-macam alasan bagi. Time ada duit kau lupa hutang. Time tak ada duit barulah kau macam-macam alasan. Ada hutang bayar baik. Dia tak kisahlah apa dia janji ke orang dulu. Kau cerita hutang bayar. Faham?